So sesiapa nak dapat hadiah ni, okay, senang saja. Okay. Hello guys, hari ni kita nak bagi satu hadiah. Boleh nampak hadiah ni lah. Okay, so sesiapa nak dapat hadiah ni, okay, senang saja. Okay, hari ni ada orang recommend satu rumah bagi kita. So kita dapat rumah ni, kita akan bagi hadiah kasih dia. So hari ni kita bawa hadiah kasih jumpa satu orang. Then jom kita pergi. Let's go. Okay, kita sudah sampai. Okay, jom kita pergi. Halo akak. Okay, so ini akak punya hadiah lah. Okay, ni ya. So dengan ni dua lah. Okay. 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 Ya, action ya. Senyum. Sekali lagi. Kenapa akak recommend bagi kita ada rumah nak jual? Oh, sebab based my own experience lah. Tengok you punya management ni, dia punya proses dia cepat lah. Maksudnya you bagi up to date punya masa I jual I punya rumah dekat Taman Bandar Putra Indah. Dia punya proses tu bila I tanya you ada, maknanya tak perlu I tanya, you akan reply me lah punya. Okay, and then dia punya macam cakap lah, sentiasa bagi feedback. I tahu perkembangan semasa tu. Tak ada masalah dengan you punya ni lah. Lepas tu you punya agent buat kerja dengan cepat. Lepas tu I ada confidence lah dengan dia punya talent, dia punya performance lah, dengan you punya service lah. That's why. Okay, terima kasih. Okay, so hari ni kita hadiah sudah bagi. So sesiapa ada rumah nak jual atau kawan rumah nak jual, boleh recommend bagi kita. Saya yang Yong tahu. Terima kasih.